A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketujuh mengenai harf jar, huruf jar dan juga zaraf. Harfu al-jar dan juga az-zarf. Huruf jar maksud dia kata sendilah dalam bahasa Melayu. Kata sendi seperti di, dalam, atas. Zaraf ni kata keterangan yang melibatkan masa dan juga tempat. So, orang putih kita panggil adverb lah. So, add tu tambah. Maknanya menerangkan tentang verb. Jadi, adverb yang melibatkan masa, of lah. Of time. Kalau tempat, adverb of place. Kata keterangan yang menerangkan bila berlaku perbuatan tu, di mana berlaku perbuatan. Bila ataupun di mana berlaku perbuatan. Di ni contohnya fi kan. Dalam pun fi. Atas ala. Yang ni contohnya di mana perbuatan berlaku? Di depan. Amama. Di belakang. Khalfa. Belakang juga wara'a. Yang ni di depan. Dua ni di belakang. Ini melibatkan apa? Tempat. Di mana berlaku? Di depan. Di belakang. Kalau masa? Bila? Selepas. Ba'da. Selepas something lah. Ba'da. Selepas apa? Sebelum. Qabla. Sebelum apa? Sebelum maghrib. Selepas isyak. Selepas solat. Sebelum solat. Selepas makan. Sebelum makan. Jadi perkataan sebelum selepas ni, ba'da, qabla, di depan ni, amama, wara'a, khalfa. Ini antara contoh-contoh zaraf. Maknanya kalau kita buat perbuatan kan, aku makan ataupun aku solat. Bila solat? Selepas makan. Selepas aku belajar. Sekarang ni aku belajar. Bila? Selepas solat tadi isyak. Ba'da. Ba'da solat. Ba'da salatil isyak. Hari ni kita nak tengok penggunaan lah ya. Penggunaan harf jar dan penggunaan zaraf. Penggunaan dari segi makna dan juga dari segi tugas. Tugas dia. Sebab bahasa Arab ni dia banyak petugas-petugas. Petugas-petugas yang mengubah baris. Kan kita sebelum ni memperkenalkan semua baris-baris. Sekejap baris hadapan, sekejap baris bawah, sekejap baris atas. Apakah kalimah-kalimah yang menyebabkan kalimah itu berubah baris? Mesti ada penyebab kan? Mesti ada ejen dia. Yang tajuk 6 tu yang tak akhir sekali kita namakan sebagai amil. Amil petugas ni. Ni amil ni petugas lah. Maknanya tugas dia untuk menjadikan kalimah ataupun isim tu berkeadaan rafa', nasab dan juga jar. Yang ditunjuki oleh tanda dia dhammah. Yang ni nasab oleh fathah, jar oleh ditunjuki oleh kasrah kan. Jadi yang ni punca dia ni amil-amil ni. Amil. Yang ni punca dia. Salah satu amil yang menjadikan sesuatu isim itu berada dalam keadaan status sebagai rafa' kan, nasab ke, jar ke, ialah huruf jar ni. Nama lagi jar dan juga zarf. Zarf. Ini amil. Nama lagi harfu jar, jadi dia akan menjarkanlah sini.
dia akan menjadikan isim yang dimasukinya tu berada dalam keadaan jar. Ditunjuki oleh baris kasrah. Kita ada baitun. Apa dia masuk amin? Contohnya di dalam. Fi. So amin ni, amin apa ni? Maknanya tugas apa dia? Tugas dia menjarkan. Menjadikan yang ni berstatus jar. Berstatus majrur. Yang ditunjuki oleh baris kasrah. So yang ni ubah. Bila ada ejen ni, bila ada amil ni, bila ada petugas ni, so kerja dia, dia ubah baris. Kalimah selepas dia. Pi menjadi penyebab. Baitun menjadi baiti. Sama juga dengan zaraf. Ama-ama. Ama-ama. Dia pun sama juga. Kalau selepas dia, dia akan menjarkan. Jadi kalau ada rumah di depan sebuah rumah. Rumah ni baitun asal kan. Ada je dia sebab peranan dia sebagai petugas yang mengubah baris. Di samping makna dia depan lah. Dari segi lafaz, dia akan ubah kalimah yang selepas dia. Baitun akan jadi baitin. Yang ni ubah. Kalau ada alif lam, tak adalah tanwin kan. So, amaman baiti. Yang ni pun sama. Fi, kalau ada alif lam, fil baiti. Jadi huruf ja ni ialah amin. Zaraf juga amin. Sebelum tu, kita memperkenalkan dulu apa dia makna harf ni. Dari segi lafaz dan dari segi istilah. Dalam nahu, kata nama, yakni isim, dan juga kata kerja, yakni fi'il, dianggap kalimah utama atau inti dalam struktur binaan ayat. Manakala kata tugas ataupun kita namakan dia sebagai partikel, yakni dalam konteks kita sekarang ini harfun, singular dia, kalau jamak dia hurufun, dianggap sebagai kata bantu sahaja. Maknanya kalau kita kata Zaidun fi baiti, ataupun Zahabtu ila masjid. Ayat pertama, ayat kedua. Ini isim kan? Ini kata utama dalam ayat. Fi, kata bantu. Kata bantu. Ini pun isim juga kan? Isim. Yang ni pun isim. Ini yang kata utama. Yang ni kerja dia bantu-bantu aja. Sebabnya kalau kita letak Zaidun dengan Al-Bait saja, orang Arab tak faham ni. Mu nak kata apa ni? Adakah Zaid itu rumah? Tak faham kan? So, bila ada fi tu, baru kita faham. Dia membantu untuk memberitahu bahawa kaitan Zaid ini, sekarang ni dia, kaitan dengan bait ni ialah hubungan dari segi tempat kan. Zaid ni bertempat di dalam rumah. Jadi peranan dia menyambungkan yang ni dengan suatu makna. Okey, kalau yang ni, Zahab tu, aku telah pergi kan. Yang ni utamalah. Sebab fi'il, main kalimah. Ni isim ni masjid, main kalimah. Kalau kita buang ila tu, kita kata zahab tu, lepas tu masjid pula. Arab tak faham. Aku pergi, dia kena ada ke. Kita ingatkan ini perkataan lain, ini perkataan lain. Satu susunan, macam kita susun kalimah-kalimah ikut order kan. Saya ada beberapa kalimah saya nak sebut. Yang pertama zahab tu, yang kedua al-masjid. Tak ada kaitan makna dia kan. So macam mana nak wujudkan makna? Salah satunya, kalau kita masukkan ilah, baru kita faham makna dia. Maknanya hubungan zahab tu ni tempat juga. Kan? Fi'il ni, zahab ni, dia ada mengait dengan tempat. Ilah tu menunjukkan perbuatan pergi itu, penghujung dia ke mana? Itu maksud dia, isim dan juga fi'il adalah
kalimah utama dalam ayat. Manakala harfu jar, kata sendi ni, peranan dia hanya sebagai kata bantu sahaja. Jadi, sebab itulah semua kata bantu ni, semua kelompok yang kita kata harfun ni kan, berapa harfun dalam bahasa Arab? Berapa belah? Ada berbelah-belah. Ada berbelas-belas harfun. Jadi kelompok dia ni dinamakan semua ni macam ala ke, fi ke, bi ke, kan? Ni semua harfun kan? Jadi semua ni peranan dia sebagai kata bantu sahaja. Jadi seolah-olah dia duduk tepi sahaja. Dia duduk di pinggiran sahaja. Sesuatu yang duduk tepi ni dia bukan yang utama lah. Dia sebagai border. Jadi sebab tu dia dinamakan sebagai harfun. Tu harfun makna tepi. Tepi di sini maksud dia bukan utama. Tepi ataupun pinggiran. Kadang dia guna istilah tarafun. Tarafun artinya dia duduk di pinggiran sahaja. Pinggiran ni maksud dia bukan pinggiran yang tak berguna lah. Dia berguna lah kan. Tapi dia bukan main. Dia membantu sahaja. So, tepi dalam konteks ilmu nahu bermakna bukan kalimah utama bagi ayat. Jadi, harf bertugas sebagai penghubung antara kalimah seperti menghubungkan kata nama dengan kata nama. Kan? Sini kata nama dengan kata nama. Mana tadi? Zaid dengan Al-Bait. Kita hubungkan dia dengan nak menunjukkan satu makna yang lengkap. Masuklah apa-apa sini. Zaidun fil bait. Dan juga menghubungkan isim dengan kata kerja kan. Harf juga bertugas menambahkan makna tertentu kepada isim atau fi'il. Contohnya, dalam bahasa Inggeris, kita ada perkataan look. Tengok. Preposition kadang-kadang kita tambahkan. Look at. Look after. Dah, makna dah lain dah. Kita ada bahasa Inggeris, look at ataupun look after. Makna lain. Look at makna melihat kan? Look after artinya menjaga kan? So, masuk saja kata bantu ni, dia akan mengubah makna. Sama juga dengan bahasa Arab. Raghiba. Raghiba. Ini kata kerja. Suka. Nak. Minat. Kalau guna suka kepada, raghiba fi. Dia guna fi. Kalau tak suka, dia guna an. Raghibaan. Mana tadi? Raghibaan. Tengok sini. Dislike. Raghibaan. Jadi kalau kita membaca teks Arab tu, kita kena perhatikanlah. Kalau kita tak pandai lagi, langsung tak ada vocabulary Arabic kan. Kita banyak kena guna kamus. Kena banyak membaca lah. So bila kita dah biasa, raghiba, fi, raghibaan, selalu aja kita jumpa, so tak ada masalah. Kalau first time kita jumpa, kena tengok kamus. Contohnya kamus ni kan. So kamus ni dia beritahu. Kalau nak guna min ke, nak guna fi ke, nak guna ala ke. Ini semua harfu jar. Maknanya fi'il menggunakan harfu jar. Jadi makna dia berlainan. Semua fi'il. Tengok. Dia akan bagi terus. Fa'ala guna fi. Ada yang tak pakai pun. Kan? Contohnya rafata. Rafata. Tak ada pun kita tengok penggunaan huruf jar. Maknanya dia punya penggunaan itu secara langsung. Tak memerlukan bantuan huruf jar. Tengok. Rafa'a kan? Mengangkat. Lagi ada makna rafa'a ila. Ada. Rafa'an. Rafa'an min. Kena perhatikan penggunaan dia. So, setiap kata kerja ni boleh mewujudkan isim yang ada power kata kerja. Jadi, isim tu pun sama juga. Kena pakai harfu jar. Raghiba kan? So, raghibaan mana berpaling ataupun tak suka kan? Kalau kita tukar dia kepada isim, dia jadi raghibun. Raghibun. Jadi, tak suka kena pakai an juga. Raghibun an. Sebab itulah Quran guna, tu adakah ayah Nabi Ibrahim kata kan? Dia kata, Ibrahim, kamu ni dah tak suka kepada Tuhan kami ke? Tak suka kepada berhala dah sekarang? Qala, adakah? Raghibun. Raghibun ada suka kan? Sini ada an, tak suka. Adakah kamu ni tak suka? Sebab ada an kan? Tak suka lagi kepada
alihati, Tuhan-Tuhan aku, wahai ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Jadi, harf juga bertugas menambahkan makna tertentu kepada isim ataupun fi'il. Jadi oleh kerana dia banyak peranan tu, kita bubuhlah nama dia sebagai kata tugas. Berdasarkan kalimahnya yang tidak sunyi daripada melakukan tugas-tugas yang tertentu. Orang yang mengajar Nahwu kan, mengajar bahasa Arab. So, masing-masing ada terjemahan yang tertentu lah. Ada orang yang guna partikel aja kerana ikut bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia terjemah partikel aja. So, kita alih jadi partikel juga. Ada orang pakai harf hujah lah. Sebab payah nak terjemah bahasa Melayu. Ada yang tukar jadi makna kata sendi. Kita memang guna pun kata sendi kan. Tapi dia punya kata sendi dia dalam bahasa Arab dia luah lagi. Baik. Oleh sebab tugas-tugas harf ni banyak. Tugas dia banyak. Maka pengkelasannya akan mengikut tugas masing-masing. Pengkelasan dia akan ikut tugas-tugas dia. Nanti kita akan belajar khusus mengenai harfu jar sahaja. Ala berapa makna dia? Fi berapa makna dia? Bukan lagi sekarang ni kita hanya satu aja. Maknanya fi ni makna dia dalam aja ataupun di. Dua tu aja kan? Nanti macam-macam makna dia. Kadang-kadang harfu jar ni tak ada makna. Aksesori sahaja. Ditambah ni untuk menguatkan sesuatu tapi makna tak ada. Kalau bi contohnya, kafa billah kan? Kafa billahi syahida. Terjemah dia cukuplah Allah sebagai saksi. Kenapa bi tak terjemah? Sebab dia tambahan. Jadi kadang-kadang dia tu aksesori sahaja. Bukan aksesori sahaja yang tak ada tugas. Tugas dia menguatkan. Cukup-cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi nanti semua kategori harf ni akan kita bincangkan secara terperinci bab 151. Perlu diingatkan bahawa kesemua harf berkeadaan mabni. Okey, tengok. Kita ada kalimah ni kan. Kita bahagi hari itu kepada dari segi baris berubah. Nama dia mu'rab. Satu lagi yang tak berubah. Kita panggil mabni. Jadi mabni di bawah mabni ni, kalimah yang tak berubah antaranya ialah harf. Kita ada kalimah terbagi kepada isim, fi'il dan juga harf. Dan harf ni dia totally. Semua harf ni tak berubah. Maknanya kita tak perlu consider dia, tak perlu pertimbangkan lagi dia tentang baris dia tu berubah ke tidak. Tak perlu dah. Asal ni original ni. Original mabni. Mabni ada juga yang tidak original. So yang original yang harf ni. Malah harf dia anggap asal, original. Bagi kategori mabni. Mabni ada dua kategori. Satu original, satu bukan original. Ada dua kategori dia. Antara kata tugas mabni yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah huruf jar saja. So harf kan kita kata banyak jenis. So kita ambil sekarang ni yang jenis menjarkan kalimah saja. Kerana tujuan kita ni kita nak bina ayat. Kita ni slowly nak panjangkan ayat. Nak memperbagaikan ayat. Tapi oleh kerana kaedah banyak sangat, kadang gitu, kadang gini. Itu bukan tujuan saya ni untuk peringkat permulaan ni. Istilah tu hanya dengar sahaja. Matlamat kita ni ialah untuk boleh baca ayat tu. Ayat tu akan dipertingkatkan naik dari satu darjah kepada satu darjah. Satu level kepada satu level yang lebih tinggi sikit. Panjang sikit. Kompleks sikit. Jadi kalau selama ni kita kata Zaid tinggi. Macam mana kalau kita nak kata Zaid berada di rumah? Yang ni kena belajar lah. Di ni, rumah ni hubungan di dengan rumah ni pula. Sebelum kita nak buat ayat ni, kita kena tahulah peranan di tu apa. Sebab bahasa Arab ni memang di ni ada kerja. Bahasa orang lain tak apa, tak ada. Tak ada kerja. Zaid is in the house. Terjemah Melayu, Zaid berada di rumah. Ada apa-apa perubahan? Tak ada. Hanya tahu vocabulary aja. Tahu vocabulary aja. Arab tak boleh.
Vocabulary saja tidak mencukupi. Kaedah tu sedikit sebanyak kena tahu. Harf jar ataupun kata sendi nama. Kata penghubung kepada nama lah. Bukan di ni, dia penghubung. Hari tu kita sebut apa? Sendi apa? Sendi bahu. Maknanya yang ada di bahu kita ada sendi. Sendi ni dia menghubungkan. Jadi maknanya sesuai dengan makna preposition tadi ataupun harfu jar ni dia menyambungkan, menghubungkan antara kalimah dengan kalimah. Isim dengan isim ataupun fi'il dengan isim.